Aura juara terus menyelubungi selatan tanah air apabila gergasi bola sepak negara kembali mencuri tumpuan. Di saat pasukan lain masih bergelut mencari rentak, satu kelab kekal konsisten mencipta sejarah demi sejarah. Lebih menarik, komen ringkas daripada seorang figura berpengaruh cukup untuk membuat seluruh penyokong bola sepak tanah air berbicara. Tunku Ismail beri reaksi tenang, Jidit terus cipta sejarah. DYAM Tunku Ismail Sultan Ibrahim, pemangku Sultan Johor, meninggalkan komen yang cukup simple tetapi penuh makna mengenai rekod kebal Johor Darul Takzim FC. Tak heboh, cuma menang. Itulah ayat ringkas yang dimuat Naib Baginda menerusi Instagram story selepas JDT sekali lagi membuktikan dominasi mereka. JDT melebarkan rekod tanpa kalah kepada 101 perlawanan selepas membelasah Sabah FC di Stadium Likas. Satu angka yang bukan sahaja luar biasa, malah sukar dibayangi mana-mana pasukan dalam era bola sepak moden Malaysia. Dalam aksi tersebut, Ajdin Mujagid meledak 2 gol, Oscar Eribas turut menyumbang 2 jaringan, Bergson da Silva dan Manuel Hidalgo masing-masing mencetak nama sebagai penjaring. Sabah FC memperoleh gol sagu hati menerusi Chris Marlon Ondong Emba, namun ia tidak cukup untuk menggugat dominasi Harimau Selatan. Lebih dramatik, JDT terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Antonio Glaude dilayangkan kad merah pada minit-minit akhir. Namun, kekurangan seorang pemain langsung tidak menjejaskan rentak kemenangan mereka. Kemenangan ini memastikan JDT terus kukuh di puncak liga dengan 51 mata, sekaligus menghantar mesej jelas kepada pencabar, dominasi ini bukan kebetulan, tetapi hasil konsistensi dan mentaliti juara. Rekod baharu ini bukan sekadar angka. Ia simbol kestabilan, struktur pasukan yang mantap dan visi besar yang diterapkan dalam kelab. Selepas mencipta satu lagi sejarah, JDT kini mengalihkan fokus kepada aksi suku akhir kedua Piala Malaysia menentang Melaka FC pada 25 Februari ini. Mampukah mereka meneruskan momentum luar biasa ini, atau akan ada pasukan yang akhirnya memecahkan tembok kebal Harimau Selatan? Satu perkara pasti, seperti kata Tunku Ismail, tidak perlu heboh, mereka cuma terus menang.